Puan Syarizaila binti Haji Zakaria dilahirkan pada tanggal 18 Julai 1971 di Sungai Besar, Selangor. Merupakan anak pertama kembar pasangan Siti Esa binti Ibak dan Zakaria binti Asmawi. Beliau dibesarkan dalam sebuah keluarga kecil iaitu seramai 3 orang adik-beradik. Puan Syarizaila mendapat pendidikan awal di SRK Seri Utama. Seterusnya melanjutkan pelajaran di peringkat menengah di SMK Seri Perdana, kemudian di SMK Sungai Besar bagi tingkatan 6 bawah. Beliau kemudian menyambung pelajaran di Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah dalam bidang teknologi makanan. Beliau kemudian menyambung perjalanan menuntut ilmu di Institut Bahasa Kuala Lumpur pada tahun 1990 sehingga 1992. Beliau juga telah melanjutkan pelajaran di Maktab Perguruan Ilmu Khas pada tahun 2000. Benar jugalah kata pepatah, kalau jodoh tak ke mana. Akhirnya, dua hati ini bertaut dengan ijab dan kabul dengan restu ahli keluarga tercinta. Justeru, bertautlah kasih, berpautlah ikatan sayang antara Puan Syarizaila dan Encik Muhammad Azaman bin Johari. Bertautnya kasih di Jabal Rahmah, Adam dan Hawa menyulam rasa. Anak-anak amanat Allah, pengikat kasih dan sayang kedua. Puan Syarizaila dan pasangannya telah dianugerahi dengan kehadiran 6 orang cahaya mata iaitu 4 perempuan dan 2 lelaki. Kesemua anak pasangan ini berjaya dalam bidang masing-masing dan mempunyai kerjaya yang boleh dibanggakan. Memulakan tugas beliau sebagai seorang pendidik di SJKC Sin Ming, Sungai Besar, Selangor pada 1992 sehingga 1993. Beliau kemudian berpindah ke SK LKTP Adela, Kota Tinggi Johor pada 1993 sehingga 1995. Pada 1 Februari 1995, beliau memulakan khidmat di SK LKTP Sening, Kota Tinggi Johor sehingga 1 Januari 2026. Sepanjang perkhidmatan beliau dalam pendidikan, banyak pencapaian membanggakan yang beliau peroleh. Beliau merupakan pengerusi Permuafakatan Pemulihan Khas Daerah Kota Tinggi pada tahun 2001 hingga 2003. Beliau juga terlibat dengan penyertaan dalam Majlis Kecergasan Kebangsaan pada tahun 2004. Beliau juga merupakan jurulatih utama Pemulihan Khas Negeri Johor
pada tahun 2002 sehingga 2009. Beliau merupakan jurulatih utama pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris pada tahun 2008. Pada sesi 2023-2024, beliau dilantik sebagai jurulatih utama pemulihan khas daerah Kota Tinggi. Untuk berjaya, kita perlu mendaki setangga demi setangga sehingga ke puncak jaya. Hasil dari kesungguhan itu, beliau telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC bagi tahun 2004 dan 2020. Demikianlah serba sedikit biodata Puan Syahrizailah binti Haji Zakaria, Guru SK LKTP Sening yang menamatkan perkhidmatan beliau pada hari ini. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama.